на самолет, что ли? Pernah tak kau tengok satu video yang kau tahu benar-benar berlaku, tapi entah kenapa video tu hilang satu demi satu? Bukan sebab hoax, bukan sebab fake, tapi sebab terlalu banyak yang tak sepatutnya kita tengok. Satu pesawat, 298 nyawa, dan rakaman-rakaman yang muncul lebih awal daripada kenyataan rasmi. Ini ialah kisah sebenar MH17. 17 Julai 2014, MH17 berlepas dari Amsterdam ke Kuala Lumpur. Pesawat awam, penuh orang biasa, keluarga, pelajar, kanak-kanak. Cuaca baik, laluan udara dibenarkan. Ketinggian normal. Dalam kabin, semuanya nampak biasa. Dalam beberapa minit sahaja, pesawat hilang dari radar. Di atas tanah jauh di timur Ukraine, orang awam sedang menjalani rutin mereka. Tiada siapa tahu tragedi ini sedang berlaku. Beberapa minit selepas pesawat hilang, rakaman orang awam mula muncul. Tiada muzik, tiada narrator, cuma bunyi panik dan serpihan jatuh. Ini rakaman yang menunjukkan keadaan sebenar sebelum kenyataan rasmi dikeluarkan. Beberapa rakaman awal hilang dengan cepat, menimbulkan soalan. Siapa yang pantas gawal apa yang boleh dunia lihat? Pasukan penyelamat tiba dan jumpa serpihan, pasport, barang peribadi dan tubuh manusia tersebar luas. Pesawat berpecah di udara, bukan terhempas dulu baru hancur. Sunyi, dabu dan asap kuat. Setiap orang tahu ini bukan kemalangan biasa. Versi rasmi dari pihak siasatan antarabangsa kata, MH17 ditembak oleh peluru berpandu Buk yang ditembak dari kawasan yang dikuasai pemberontak pro-Rusia. Pihak Ukraine kata, ini kerja pemberontak yang mendapat senjata dari Rusia. Rusia kata, ini tipu muslihat, Ukraine sendiri yang bertanggungjawab. Siasatan Buk, JIT, menyatakan pelancar datang dari Rusia, ditembak dari kawasan pemberontak. Kesimpulannya, senjata dari Rusia ditembak ke arah pesawat awam, mengorbankan 298 orang. Siapa dalang sebenar? Siapa suruh serangan ini? Siasatan rasmi menyalahkan pemberontak pro-Rusia, tetapi bukti menunjukkan koordinasi dan sokongan dari Rusia. Siapa yang betul-betul dalang? Jawapan rasmi tiada sepenuhnya, tapi teori banyak. Perlu ada pihak yang ingin tunjuk kekuatan. Perlu ada pihak yang ingin ganggu laluan udara komersial. Keseluruhan serangan ini mungkin keputusan politik, bukan tindakan individu semata. Rakaman orang awam yang hilang atau disensor membuat kita tertanya-tanya, adakah naratif sebenar sengaja dikawal? Video boleh dipadam, rakaman boleh hilang, naratif boleh diubah. Tapi satu perkara tak boleh dipadam. 298 nyawa tak sampai ke destinasi. MH17 bukan sekadar nombor. Ia peringatan tentang apa berlaku bila kebenaran muncul lebih cepat daripada pesawat. Dan bila kuasa politik mengaburkan fakta sebenar.